Seorang individu mendakwa pelakon, Shakila Khoriri merampas suami kepada rakannya menerusi komen yang ditinggalkan di Instagram baru-baru ini. Bengang dengan tuduhan tersebut, pemilik nama Nurul Shakila Muhammad Khoriri, 36 tahun, mengajak individu bernama Aswad itu bersemuka untuk melihat bukti sama ada dakwaannya itu benar atau tidak. Bagaimanapun, selepas beberapa jam, ibu kepada Aminah Sofia memuat naik gambar menyatakan dia telah disekat selepas cuba untuk mendapatkan nombor individu tersebut. Sebelum ini, seorang individu mendakwa Shakila merampas suami kepada kawannya selepas aktris itu tampil menjawab persoalan netizen tentang kelibat bekas suaminya, Fizi Ali, yang dilihat tidak hadir di hari sukan anak mereka.